Untuk apa ni? Untuk apa? Kalau tanya saya untuk apa, yang ni barangan ni untuk monitor enjin kereta je, nak tengok water temp, voltage bateri. Okay. Oh, pantau enjin kereta je. Pantau enjin kereta je. This one satu sama juga. 120. Betul. Okay, dapat Encik Nostar. Dia just monitor je. Beza 1.3 boleh pakai beg 7? Boleh? Boleh pakai beg nombor 7 yang besar, yang panjang tu kan? Boleh. Boleh je. Kejap So, macam ni lah rupa beg nombor 12. Okey. Lampu dia tukar. Sorry. Kereta saya Proton Wira. Yang ni tak boleh pakai. Encik Kai Sempoi. Wira MMC ni. Mostly kita lama ni MMC. Tak boleh pakai. Bos ambil satu je bos. Alamak, ada hasut bang. Dia kata ambil satu je. Ambil satu pun okey juga. Tapi saya nak beg 12-13 ni boleh tak bang? Boleh je. Tapi tengok kereta Vios NCP 53 ke 93? tak tahu, dia tulis 53. Kereta saya kereta Vios Pari bang contohnya. Boleh pakai tak bang? Vios 2000 bang, Vios lama pun boleh pakai bang. Yes, apatah lagi Vios baru 1 sampai 5. Kereta abang boleh pakai. Alright. Azhar 2013 1 sampai 3. 1 sampai 3. Ya. Okey. Right. Okey ke yang ni? Alamak. Tak dia tanya beg 1. Alamak. Sebab itulah, dia sebenarnya OBD ni tak semua untuk kereta lah. Okey. Grand Vinda bang. 1 sampai 5. Ni macam ni rupa beg nombor 12. Myvi 2016. Beg nombor 7 mana?